Kenapa 1 juta pertama? Okey, waktu tu gaji saya 1,000 lebih lah. Saya fikir, bila saya dah baca banyak buku tentang jutawan, saya fikir saya nak kerja sampai saya ada harta yang cukup dan saya tak perlu lagi kerja. Lepas saya ada harta yang cukup, kerja saya ialah saya buat apa yang saya suka dalam hidup, apa yang bermakna untuk hidup saya. Bukan lagi tentang duit. Okey. Jadi saya kira-kira, okey, saya target saya nak 5,000 sebulan. Nampak Saya buat marker. Better Better kalau tak nampak duduk depan boleh. Belakang boleh duduk depan. Bersila kat depan pun tak apa. Tak apa, belajar tuan-puan, tak apa. Sebab apa tuan-puan? Belajar betul-betul. Nabi sebut, siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan dia ke syurga. Siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, Allah memudahkan jalan ke syurga. Tuan-puan, ilmu ni semua, kekayaan ni semua ilmu Allah SWT. 1 tambah 1 jadi 2. Bukan manusia yang cipta. Tu formula Allah Ta'ala dah buat. Manusia jumpa, formula dia macam ni. Dengan kekayaan yang tuan-puan boleh bina, tuan-puan boleh buat banyak kebaikan. Amalan orang miskin, orang kaya boleh buat. Amalan orang kaya, orang miskin tak boleh buat. Pilih jadi kaya tuan-puan. Dengan kekayaan kita boleh buat lebih banyak kebaikan. Kalau saya miskin, saya tak boleh duduk kat sini sampaikan ilmu. Kita tak boleh sponsor program untuk tuan-puan belajar kalau kami ni miskin. Okey, jadi belajar. Okey, 5,000 sebulan, kalau 12 bulan 60,000. Maksudnya saya kena ada 60,000 setahun. Kalaulah 60,000 ni datang daripada dividen ASB atau tabung haji yang 5% setahun. Okey, average pulangan dalam investment di Malaysia ni tuan-puan sekitar 5% sahaja setahun. Mana-mana investment yang menjanjikan pulangan 2 kali ganda, 3 kali ganda melebihi daripada ASB, tabung haji, KWSP, semuanya scam. Kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pakar dalam bidang keuangan. Saya bagi tips simple tuan-puan. Average pulangan pelaburan di Malaysia ni 5% saja tuan-puan. ASB, tabung haji, KWSP. Mana-mana yang menjanjikan 2 kali ganda, 3 kali ganda melebihi ASB, tabung haji, KWSP, tuan-puan kena letak scam dulu. Scam dulu supaya duit tuan-puan selamat. Ini semua scam. Kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pakar bidang keuangan. Bukan ustaz ustaz tu cakap okey, bukan ustaz. Bukan pegawai polis ni cakap okey, tak, pakar keuangan tuan-puan. Hari ni memang kita pilih tempat IPK tuan-puan. Kita nak buat tempat ni selamat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kita pilih IPK. Okey. Okey. Jadi saya kira 60,000 bahagi 5% dividen perlu ada berapa? Buka kalkulator, tuan-puan kira. Kita sama-sama belajar. Ambil 60,000 bahagi dengan 0.05. Berapa dapat? 1.2 juta. Okey, saya dah kira dah. Waktu tu, okey, saya kena ada harta bersih bernilai 1.2 juta. Saya dah akan dapat passive income 60,000 setahun ataupun 5,000 sebulan. Jadi bermula daripada tahun 2005, masa umur saya 25 tahun, saya all out untuk cukupkan harta saya bernilai 1.2 juta. Jadi mindset dah jelas dah. Aku kerja makan gaji, mesti kerja aku menambah tabungan, menambah harta kepada 1.2 juta. Aku pergi buat bisnes. Bisnes apa sekecil mana pun mesti tambah tabungan hingga bernilai 1.2 juta.
Nampak bila ada target. Kalau tak ada target, tengok gaji, lepas tu pergi buat loan. Kenaikan gaji 7%. Kan, bank datang offer personal loan, bank datang offer buat beli kereta lebih baik, tukar kereta, habis lah. Okey, jadi daripada situ saya clear. Okey, kekayaan tu okey. 1.2 juta ni boleh jadi dalam bentuk cash, dalam bentuk emas, dalam bentuk ASB atau tabung haji, dalam bentuk rumah sewa, dalam bentuk tanah yang mendatangkan hasil, tanah yang ada hasil. Okey, tapi yang ni cash emas ni dia tak ada pulangan tu, dia tak ada income. Okey, sepatutnya harta kita 1.2 juta ni dalam bentuk yang ada income ni. Ini dia ada dividen, ASB. Rumah dia ada sewaan. Tanah yang ada hasil tanah yang ada hasil bukan tanah yang tak ada hasil. Tanah yang tak ada hasil dia jadi beban. Tuan-puan nak kena bayar macam-macam pengurusan tanah tu. Okey. Ini semua kalau harta ni total ni bernilai 1.2 juta, saya akan dapat passive income sebanyak 60,000 dalam range 60,000 setahun ataupun 5,000 sebulan.